Selamat pagi guys. Hari ni saya masih kat kebun guys. Baru habis saya menoreh guys. Saya nak masak sardin. Okay guys, kuali saya dah panas, nak masukkan minyak. Masukkan bawang. Okay, bawang saya pun dah naik bau guys. Saya nak masukkan sardin. Pagi ni menu sardin ni. Saya nak masukkan sedikit garam, sedikit ajinomoto. Simple je guys. Macam ni lah menu dekat kebun guys. Sardin saya pun dah masak. Video sampai kat sini je. Daripada next video.